Tak itulah orang awak ndak. Minta kopi setengahnya, tambah lo air, tambah lo kopi, tambah lo air deh tak itu saya taruh panjang wak macam dia nya. Orang awak kau kan yo cadik tempi nak dia teh, tak kurang nak dia luar. Kau pengalaman ambo tentang orang awak nan santiang majawek kata. Patangku ambo pakai liang sumbar gelis. Barangke dari Padang, lewat bebas. Nampak di tepi jalan tu banyak orang maju mengkuang. Tu mbak berhenti. Mbak calik bengkuang orang cina kembali kau. Tu mbak tanya ke nyo. Bako putih-putih amba saya bengkuang kau doh. Tu je jawab duduk tu. Oi nak baca koran ayuang. Tsunami ketibo. Jadi nak awak saja nak pucek doh. Bengkuang satu le pucek. Sudah tu tarik lampu kaki tinggi. Cari di pasar teh tu orang menjual badak. Badak aku ketek-ketek saja. Tu mbak tanya. Oh biai, kacik-kacik mek badak aku biai. Jawabnya, kacik-kacik orang go. Amu hati no go lawi kadang ranang ino. Sudah tu tarik lampu pakai kumbuah. Cari orang jual kalamai. Kalamai ku hitam saya nampak. Tu mbak tanya. Oh tek, bapa kau hitam kalamai tek? Kalau kuning cik amai nama ayuang je. Tarik lo ke langkah. Jadi orang Makalamang tu yang bertanya. Oh tek, abah aku je batu sama panggang lamang tek. Kau je peralon lah keknya yuang je. Tarik lo ke Solok. Ada orang menjual jawi. Jawi ku kurih rengkiang halus saya nampaknya. Kak, kau jawi kat kuruh maka. Nak nyurat nagiang nah. Aku ni jepi untuk ke kerupuk. Tanduk panjang untuk sikit abuak. Cik gaca untuk ke pupuk aja. Atau jual aja jawi ku jadi. Itulah kelebihan orang awak nah. Pandai mana. Iya. Orang awak kan ada pepatah juga les. Dima bumi dipijak, di sinan tanah di kaplang. Dima trotoar tampak, di sinan galeh di kambang.